Bismillahirrahmanirrahim. This is a group of youngsters whom I met. They are the original inhabitants of this Pangsun area. This is the village, as you can see, it's close to the river, and there are some people there having a good time. And these are three youngsters. Boleh bagi tahu nama? Zul Azmi. That is Zul Azmi, and this is Harry. Amboi Harry. Bukan Islam? Islam lah. Harry. Ni? Muhammad Aziz. Apa pendapat tuan-tuan tentang kehidupan di sini? Bagi saya, kehidupan sini ramah, sejuk. Alhamdulillah. Ya. Tuan-tuan beruntung sebenarnya. Jauh daripada hiruk pikuk kota. Betul tak? Tenang, dapat hidup dengan senang. Ya, mungkin orang ingat kita ni duduk dekat luar bandar ni, ya, kita tak berapa senang, padahal kita kaya sebenarnya. Betul tak? Jadi ni, kira ni apa bangunan ni? Rumah TNB. TNB dah tinggal lah ni. Dah tinggal. Ini balai polis? Sama. Oh, TNB juga. Jadi dia orang dah tak gunakan tempat ni lah. Ini semua ini masih guna lagi. Masih guna lagi. Kantin. Ini apa ni, kantin? Oh, kantin. Pagi je. Pagi nah. Okey, begitulah tuan-tuan dan puan-puan suasana di keadaan Kampung Pangsun, Hulu Langat. Ya, betul? Hulu Langat. Jadi tuan-tuan di sini nak mengucapkan selamat datang Berkelah nah. Tapi Berkelah jangan lupa sampah jangan buang nah. Bagilah ucapan sikit. Jangan malu. Silakan. Jangan malu je. Fikir saja awak adalah tuan kawasan sini. Macam mana awak nak jemput orang? Silakan. Bagi saya pelancong kat sini, siapa saja yang melawat ke sini, tolong jaga sampah saya. Itu aja. Kelakuan nak kena jaga jugalah nah. Sebab tak kira lah ceruk mana kita pergi pun, Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, betul tak? Jadi sama-samalah menjaga kebersihan kampung dan juga kebersihan diri sendiri. Ya, insyaAllah. Baik, terima kasih tuan-tuan ya. Ini adalah anak muda daripada Pangsun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.